Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. So hari ni aku nak buat video tutorial cara untuk tukar brake pad Brembo M3 ataupun K50. Sebenarnya aku just nak tukar brake pad lah, aku tak terfikir nak buat video. Tapi sajalah sebelum aku mula kerja tu aku try lah cari tutorial nak tukar brake pad ni kan. Tak jumpa untuk model ni. So alang-alang tak jumpa, sambil aku menggagal cara nak tukar brake pad ni, aku buat video lah. Kalau kata semua berjalan lancar, mudah-mudahan dapat membantulah kalau hampa pun tengah nak tukar brake pad ni kan. So first aku tunjuk tool yang kita perlu lah. Kita perlukan Allen key dua jenis ni. Dua jenis ni. Okay, lepas tu bolt ni, aku beritahu Aisyah, aku dah longgarkan sikit tau. Sebab aku cari aku punya stand kamera tak jumpa, aku tak ingat aku simpan mana. So aku buat video ni pakai full face. Dari sebabkan aku pakai full face, panas sikit lah kan. So aku pelonggar siap-siap lah sebelum aku buka, sebelum aku turn on kamera ni. So kita tengok benda yang kita nak kena buka. First kita kena buka yang ni, lepas tu bolt ni, lepas tu yang ni dengan pin ni lah. Dia punya sequence aku pun tak tahu. Memang betul-betul aku tak tahu. Sekejap lagi aku just try je. Lepas tu aku tengok ada orang tukar caliper link. Dia standbykan satu tali untuk nak gantung caliper ni sekejap lagi. Ok, so dah ni aku try buka dulu. Senang buka kan. Memang senang lah sebab aku dah pelonggar siap-siap. Sekejap, aku rasa pin ni nak cabut dulu ke cabut kendian lah. Kita try cabut dulu lah. Ok, ni arah dia lah. Tengok arah dia macam ni. Nampak? Apa nampak? Arah apa nampak lah. So saya nak pasang balik pun macam tu. So kita letak satu tempat. Jangan hilang. Hilang siap. Tu yang ni aku tak pasti nak buka kemudian ke tak. Tapi aku pelonggar dulu lah. Pelonggar dulu. So lagi lepas cabut kita nak, kalau kata kita perlukan force untuk nak buka dia kan. Kalau dah cabut ni susah lah sikit. So aku pelonggar je dulu. Lupa nak cakap, sebelum aku buka aku dah ambil gambar semua tempat tau. Aku dah ambil gambar detail semua tempat. Ok, so yang ni yang atas tak sini, tak ada beza pun. Tapi saja aku suka ikut balik. Ni yang bawah tak sini. Yang ni sensor ke apa benda ni. Cabut dulu, tak tepi. So masa nak cabut tu kita onggak-onggak dia. Depan belakang macam tu. Ok, dah pun tercabut. Tu dia, lining brake aku betul-betul nak habis. Sebelah dah makan terlebih lah. Kalau sebelah makan terlebih ni tandanya nak kena servis lah sepatutnya. Tapi tak apa, aku tukar ni pun temporary lah ni. Sebab aku tak dapat brake pad yang aku nak tu, tak ada stok. So aku pakai brake pad bodoh-bodoh dulu. Abang nak pakai esok nak pergi ride ni, nanti take rolling. Ok, bila kita dah buka macam ni, apa ambil screwdriver flat, apa kepak, bagi dia buka, bagi dia tengah-tengah sikit. Masa ni kita dah tak risau takut kita nak rosakkan pad tu kan. Sebab pad ni memang kita nak tukar. So ni aku tak cable tie ya. Aku tak cable tie untuk aku nak gantung. Macam ni lah ibarat dia. Untuk kita senang kita nak buat kerja, kita tak terlepas benda ni ke bawah. Ok, lah ni yang bolt tadi aku letak balik ke tempat masing-masing. Letak macam ni je. Ni tak payah. Letak yang atas satu kita tahu dah. Yang ni bawah, yang tu atas. Itu pin ni nak selamat buh dalam plastik lah, supaya dia tak hilang. Hilang ni satu cerita pula. Aku terlupa yang aku ada ni, apa, clip bumper kereta punya tempat cabut ni kan. So aku boleh pakai yang ni lah untuk cungkir. Nampak piston ni turun dengan senang bila ada brake pad. Kalau tak ada brake pad dah, dia nak turun susah. So apa kena buat benda ni sebelum apa pasang brake pad baru. Sebab brake pad baru dia tebal. Dia tebal lagi. So bila benda ni dah makan, brake pad lama dah makan,
So bila lagi hampa nak buh brake pad baru, dia tak muat lah. Tu benda ni kena buat lah, jangan buat nanti, buat sekarang. Aku rasa dia macam dah sis sikit. Spray WD-40 sikit lah. Weh, alah, time-time macam ni lah nak buat kacau. WD-40 aku tak mau keluar. Banyak lagi. Toyak lah. Pak Masalang, nak gaduh aku? Tersumbat ke apa? Bukan pun. Ni aku tak tahu apa aku buat. Aku main buat ya. Okay, Musat. Okay, so WD-40 fail, mengecewakan. Kita ada LPS 3. Tapi LPS 3 ni dia sebenarnya lepas dia kering dia akan jadi macam satu filem tau. So aku kena cuci balik lah lagi. Lepas aku settle ni kena cuci balik. Kalau tak dia akan attract dirt, getah habuk-habuk semua akan melekat dekat area piston tu. Aku rasa aku missing satu step lah. Tapi aku tengok untuk brake length lah, banyak orang tak buat benda ni. So aku pun tak buat lah. Step tu dia buka brake fluid punya reservoir tu dia buka, supaya bila kita tekan ni pressure tu tak force. Dia betul atas tu dia free sikit lah. Okay, ingat lah macam mana cara kita buka, macam tu cara kita pasang. Benda ni dia masuk, kita buka dia macam ni, so lagi nak masuk balik pun macam ni. So bila kita dah lepas dah, kita tengok brake pad terus terkeluar. Dengan mudah dia terkeluar bila kita dah cabut benda tu. So sekarang masa untuk cuci sikit lah. Okay, so aku dah standby ayak dalam motor sebab rumah apartment ni, so dia kalau aku nak pergi kat tempat cuci tu, takut orang lain nak pakai nak cuci kan. Aku nak buat kerja mungkin ambil masa yang lama. Macam ni lah. Kita buat dia kan. Kita buat dia. Apa cara pun kita buat. Dia jadi macam blue gigi pakai sabun muda lah. Dis sikit. Cuci pakai squash brush ya, cuci bodoh ya. Ini bukan prosedur yang betul ya, tapi sekadar macam daripada tak ada, at least ada juga. Aku fikir betul. Bukan tak cuci langsung kan. Puang-puang aku cuci juga sekali jalan. Lap lah, apa jangan tak lap lah. Sebab kadang-kadang kita bilah ayak tak mau macam apa, tengok cara aku buat kat sini ya. Kan? Tak ada botol jet, tak boleh nak cuci betul-betul kan. Kalau tak lap tu takut habuk tu kering gitu. Tapi kalau hampa rasa prosedur ni renyah, hampa pergi dive pasang. Dia tak renyah pun. Kalau betul-betul nak pasang pad tu, just buka. Tadi hampa nampak aku buka pad tu kan, kopak dia keluar. Lepas tu pasang lah, yang tu je. Saja dah buat rajin. Nak cuci-cuci sikit lah apa benda lah kan. Dah dalam buka kan. Aduh, asal lah aku tak beli brake cleaner tadi. Mood malah kan. Buat benda ni rajin, tapi nak pergi runner pergi beli barang tu. Aduh, itu yang balok lagi. Okay gang, sekejap lagi aku tunggu dia kering sikit. Sekejap lagi kita sambung lah. Okay, stay tune. Okay gang, so lah ni kaliper ni dah kering. Sangat-sangat kering sebab benda pin yang aku letak dalam plastik tu, aku letak supaya tak hilang kan. Apa yang jadi, angin tiup, plastik tu terbang, so dia hilang. So aku pergi carilah serata-rata tempat parking ni. Lala aku ambil satu lagi plastik lain, aku letak atas lantai, aku tengok plastik tu terbang pergi mana, aku ikut, aku jumpa balik pin tu. Alhamdulillah jumpa balik. So kita nak sambung pasang. Ni brake pad yang aku beli ya.
Aku beli dalam Shopee. Sebab aku tengah scroll lah cari alternatif pada brake pad ni. Sebab brake pad yang aku pakai tu aku cakap tak ada stok kan. Dan aku terjumpa brake pad ni. Brake pad ni dulu ada satu kedai tu, pemain dia pernah suggest aku pakai. Dia kata benda ni boleh pakai. Untuk harga dia tu kira boleh pakai. Performance dia semua okey lah. So aku nak try tengok lah macam mana. Cuma dia beritahu tak tahan lama. Dan aku tengok belakang ni pun memang dia tunjuk lah, pack life dia tak lama. So tak kisah, sebab benda ni temporary. Dekat kedai harga dia siap pasang RM70. Yang ni aku beli kat Shopee RM30. Okay, so kita nak pasang benda simple lah. Kita nak tahu orientation dia belah mana kan. Belah ni ke, belah ni ke. Tapi setiap kali aku pusing dia jadi sama juga. Nampak kaki ni, kalau duduk macam ni pun macam ni, kalau duduk macam ni pun kaki dia bawah. So kira dia tak ada orientation lah. Kalau ada dia akan label lah R dengan L kan, left or right ke kan. So harap-harap brake pad ni boleh lah kan. Kita tak expect apa-apa yang power lah dekat brake pad ni. Sebab dia bukan sintered punya pad, dia pad biasa je. So cara pasang dia, okay, kita pegang brake pad ni. Hampa tengok dia ada macam cakok dia kat sini. Dan kalau hampa tengok kat caliper ni, dia ada groove dia. Groove dia tempat dia benda tu duduk lah, macam rumah dia lah. Okay, dia duduk. Kita masuk dari belakang. Nampak ke tak? Harap nampak. Okay, dia duduk macam tu lah. Dia duduk macam tu. Ni dah ngam ni. Piston ni tadi aku tekan dengan jari sikit. Okay, so lepas dah dapat macam tu, yang ni masuk kat sini. Dia duduk semua tempat dia ngam dah, nampak? Dia ada shape dia dah. Semua dah ngam. Lepas tu jolok masuk pin ni. Silap. Yang ni ke belakang lagi. Yang ni pin ni akan duduk kat situ, kat sini. So yang ni buat bagi dapat lah macam tu. Bagi dapat dia duduk macam tu. Okay, yang ni tricky sikit lah. Tricky tapi senang. Tricky tu maksud aku apa nak kena tahu lah. Okay, macam jari aku kat bawah ni, apa tak nampak kot. Jari aku kat bawah ni tekan pad tu bagi naik. Tapi jari aku, ibu jari aku ni tekan spring ni bagi turun. Dia serentak macam tu supaya nak align dengan lubang ni. Pin ni nak masuk dalam lubang ni. Dan bila kita nak masuk, apa tengok tak align, jangan paksa tau. Bagi align dulu. Apa-apa buat, bagi dapat alignment ni dulu. Jangan terus skru masuk, nanti rosak track dalam ni. Jahanam apa punya Brembo. Bila dah duduk ngam macam tu, lubang tu dah ngam macam tu, baru yang ni kita skru masuk. Apa saja benda yang kita pasang, kalau kita nak pasang tu rasa macam memaksa, jangan paksa. Maksud alignment tak betul tu, position tak betul tu. Dia sepatutnya senang, dia tak sepatutnya susah. Okay, so brake pad aku dah duduk dalam position dia. Nampak kat bawah tu dia tahan macam tu. Brake pad duduk dalam position dia, ngam-ngam ikut lorong ni. Nampak dia ada lorong kan. Ni kena tekan sikit. Apa yang tu sekali bila kita brake dia ngam sendiri. Yang ni dah lock dengan pin ni, so dia tak boleh lari mana. Ni kira dah ngam lah. Okay, dah ngam. So tiba masa untuk kita pasang balik. So tadi apa ingat cara kita tarik tu, honggak, kita tarik macam tu kan. So masuk pun macam tu. Bismillah. Lembut elok, masuk ngam ya. So yang ni tadi, yang ni duduk belah sini. Bila dia duduk macam tu, ni aku ketat lebih kurang dulu lah. Sebab aku just nak tunjuk kat hampa je kan. So aku tak ketat sangat lagi. Sekejap lagi yang lepas off camera baru aku bagi ketat lagi sekali. So ni pin tadi, alhamdulillah, walaupun dia terbang pergi berjalan-jalan, jumpa juga. Tadi kita buka macam tu, kita pasang pun macam tu lah. Dia dekat pin batang besi ni, dia ada satu lorong dia, tarik dia. So asalkan hampa letak situ,
Ngam lah. Macam tu lah masuk. Dah settle. Dia tak ketat pun. Boleh tarik dengan tangan ni. Yang penting dia duduk dalam tempat dia. Selagi benar dia duduk dalam tempat dia, hampa tak payah risau. Dan benda tu pun macam support lah. Dia bukannya bukan kritikal sangat lah. Dia just kalau kata benda ni terbuka ke, dia tahan kat situ. Ok gang, aku rasa yang tu saja video untuk hari ni. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.